15 negara paling ramai tak percaya Tuhan. Yang ke-15 jatuh kepada Mongolia, 11.9%. Mongolia pernah berada di bawah pengaruh kuat Soviet Union hampir 70 tahun. Sebelum era komunis, identiti rohani Mongolia sangat rapat dengan Buddha Tibet dan kepercayaan shamanism nomad. Biara bukan sekadar tempat ibadat tapi pusat pendidikan dan kuasa sosial. Bila sistem komunis masuk, agama ditekan secara sistematik. Biara dimusnahkan, Sami dihukum, pendidikan etis diwajibkan. Selepas 1990, agama dibenarkan semula dan banyak biara dibina kembali, tetapi kesan sekularisasi paksa selama beberapa dekad masih kuat. Generasi yang dibesarkan tanpa pendidikan agama ramai kekal dengan identiti tidak beragama. Nombor 14 jatuh kepada Uruguay, 12%. Uruguay antara negara Amerika Latin paling sekular. Sejak awal abad ke-20, kerajaan memisahkan gereja dan negara secara tegas melalui reformasi besar-besaran. Pendidikan dijadikan sekular sepenuhnya dan simbol agama dikurangkan dalam institusi negara. Berbeza dengan jiran seperti Brazil yang sangat Kristian, Uruguay membina identiti nasional berdasarkan republik moden dan undang-undang sivil, bukan agama. Itu yang menjadikan budaya masyarakatnya lebih longgar terhadap kepercayaan formal. Nombor 13, New Zealand, 12.9%. New Zealand serupa Australia dari segi sejarah kolonial British, tetapi identiti kebangsaannya berkembang atas nilai egalitarian dan kebajikan sosial. Kadar kehadiran gereja merosot sejak 1970-an. Dalam masyarakat yang relatif selesa dan terjamin, agama tidak menjadi pusat struktur sosial seperti dahulu. Nombor 12, Netherlands, 14%. Netherlands pernah menjadi sangat kuat Protestan dan Katolik, tetapi selepas Perang Dunia Kedua, proses sekularisasi berlaku pantas. Revolusi budaya 1960-an mengubah nilai masyarakat menjadi sangat liberal. Polisi sosial progresif seperti euthanasia dan perkahwinan sejenis mencerminkan masyarakat yang tidak lagi dikawal oleh doktrin gereja. Agama menjadi pilihan peribadi, bukan identiti kolektif utama. Nombor 11, Andorra, 15.2%. Andorra, negara kecil di antara Sepanyol dan Perancis. Walaupun sejarah Katolik kuat, gelombang sekularisasi Eropah Barat turut mempengaruhi. Ekonominya bergantung pada pelancongan dan perbankan dan masyarakat semakin moden. Dalam konteks ni, peranan gereja sebagai institusi sosial utama semakin kurang. Nombor 10, Jepun, 19.1%. Jepun ni unik sebab majoriti orang Jepun buat ritual Shinto dan Buddha tetapi tak menganggap diri mereka beragama secara rasmi. Selepas Perang Dunia Kedua, Maharaja tak lagi dianggap suci atau berunsur ketuhanan. Pun membina semula identiti berasaskan teknologi, pendidikan dan disiplin sosial. Agama kekal sebagai alat budaya, bukan kepercayaan teologi yang ketat. Nombor 9, Kanada, 19.4%. Kanada ada sejarah Kristian kuat, tetapi perubahan besar berlaku pada 1960-an melalui Quiet Revolution di Quebec yang mengurangkan kuasa gereja Katolik secara drastik. Sejak itu, sekularisme meningkat, terutama di bandar besar seperti Toronto dan Vancouver. Dasar pelbagai budaya rasmi juga menjadikan identiti nasional tidak lagi bergantung pada satu agama tertentu. Nombor 8, Australia, 20%. Australia ialah negara barat moden dengan sistem sekular kukuh. Sejak 1970-an, kadar kehadiran gereja merosot ketara. Bila tak ada satu agama dominan yang mengikat identiti nasional, ramai akhirnya memilih untuk tidak berafiliasi dengan agama formal. Nombor 7, Taiwan, 21.1%. Taiwan walaupun demokrasi dan bebas beragama, masyarakatnya sama seperti China Selatan. Agama lebih kepada tradisi budaya je. Ramai orang ikut ritual Taoism atau Buddha tapi tak anggap diri mereka beragama secara formal pun. Pendidikan tinggi dan industri teknologi yang kuat juga menyumbang kepada masyarakat yang lebih percaya saintifik dalam pendekatan hidup. Nombor 6, Czech Republic, 21.6%. Czech Republic sering disebut antara negara paling tak beragama di dunia. Sejarah dia penuh konflik agama sejak zaman reformasi dan perang 30 tahun. Kemudian abad ke-20, dia berada di bawah pemerintah komunis Soviet yang menekan agama. Gabungan trauma sejarah dan propaganda etis selama puluhan tahun buat generasi selepas tu membesar tanpa tradisi agama kuat.
Jadi atheism di sini lebih bersifat warisan sejarah politik. Nombor 5, United Kingdom 21.7%. United Kingdom dulu pusat Kristian Eropah, tapi revolusi industri dan pencerahan Eropah mengubah lanskap pemikiran. Dari abad ke-18 lagi, falsafah rasionalism dan sains berkembang pesat. Tambahan pula skandal gereja dan perubahan sosial seperti hak LGBT, feminisme dan pluralism agama buat ramai orang melihat agama tradisional sebagai tak lagi relevan dengan nilai moden. Ironinya, walaupun raja masih ketua gereja, masyarakat British hari ini antara paling sekular di Eropah Barat. Yang keempat, China 33.8%. China ni kes dia lain sikit. Sejak revolusi komunis 1949 di bawah Mao Zedong, ideologi rasmi negara adalah atheism. Parti Komunis secara asasnya menolak agama sebagai alat feudal. Walaupun hari ini agama masih wujud, Buddha, Kristian, Islam, negara mengawal ketat institusi agama. Sistem pendidikan pula tak menggalakkan kepercayaan teistik. Tapi perlu faham, ramai orang Cina walaupun mengaku ateis masih amalkan ritual nenek moyang. Jadi atheism di China lebih bersifat politik dan budaya berbanding falsafah anti-Tuhan secara aktif. Nombor 3, Hong Kong 52.3%. Hong Kong lama berada di bawah United Kingdom sehingga 1997. Sistem pendidikan dan pentadbiran dia sangat berorientasikan barat dan sekular. Sama macam Macau, budaya Cina di sini lebih kepada ritual tradisi berbanding kepercayaan dogmatik. Tambah pula, Hong Kong ialah antara bandar paling padat dan kapitalistik di dunia. Tekanan hidup, kos sara hidup tinggi, fokus kepada berjaya dan survival ekonomi buat agama bukan lagi pusat kehidupan. Generasi muda pula sangat kritikal terhadap autoriti, termasuk autoriti agama. Nombor 2, jatuh kepada Korea Selatan 54.9%. Korea Selatan mengalami transformasi drastik lepas Perang Dunia Kedua. Dari negara miskin tahun 1990-an, jadi kuasa teknologi dunia dalam masa beberapa dekad. Pembangunan pesat ni datang bersama urbanisasi, pendidikan tinggi, tekanan kerja dan budaya hyper-kompetitif. Secara tradisi, Korea ada campuran Confucianism, Buddha dan kemudian Kristian. Tapi Confucianism sendiri lebih falsafah moral berbanding agama ketuhanan. Bila generasi muda masuk universiti, kerja dalam sektor teknologi, hidup dalam bandar macam Seoul yang ultra moden, kebergantungan pada agama makin berkurang. Tambah pula beberapa skandal melibatkan gereja besar dan kult agama di Korea buat kepercayaan masyarakat terhadap institusi agama jatuh. Jadi ramai yang memilih identiti no religion. Nombor 1, negara paling tak percaya Tuhan jatuh kepada Macau 59.3%. Macau ni unik sebab dia bekas jajahan Portugal lebih 400 tahun sebelum diserahkan balik kepada China pada 1999. Secara sejarah, Portugis bawa masuk Katolik dan sistem pentadbiran barat. Tapi majoriti orang Cina tempatan sebenarnya tak pernah betul-betul pun berpegang kepada agama yang rigid. Budaya Cina Selatan memang campuran Confucianism, Taoism, Buddha dan amalan tradisi nenek moyang. Lebih kepada budaya daripada akidah teologi yang ketat. Tambah pula Macau sekarang, ekonomi dia berpusing sekitar industri kasino dan pelancongan. Bila masyarakat jadi sangat urban, sangat komersial dan hidup dalam sistem kapitalis global, pegangan agama tradisional makin longgar. Generasi muda pula terdedah kepada pendidikan moden dan pemikiran sekular. Jadi etis di sini selalunya bukan bermaksud aktif lawan agama, tapi lebih kepada tak beragama atau tak peduli pun tentang spiritual. Jadi itulah senarai 15 negara paling tak percaya Tuhan. Apakah pandangan anda tentang topik kita pada hari ini? Kalau anda suka informasi macam ni, jangan lupa subscribe channel ni. Jangan lupa juga like, share dan komen. Berikan pandangan anda di ruangan bawah. Nama saya Daniel. Terima kasih kerana menonton. Selamat tinggal. Jumpa lagi. Assalamualaikum.